Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri ini, aku ingin bercerita tentang tajuk Aku Tak Kerja dan ini yang aku rasa. Aku tak kerja sekarang dan ayat ini bukan mudah untuk aku sebut. Bukan sebab aku tak nak kerja, tapi sebab bila kita cakap ayat ini, terus datang 1000 tafsiran. Video ini bukan untuk cari simpati, aku cuma nak cerita apa yang jarang orang cerita. Bila orang dengar tak kerja, mereka fikir kita ada banyak masa, padahal yang banyak bukan masa, tapi persoalan dalam kepala. Bangun pagi tak ada tempat nak tuju, tak ada peranan yang jelas, dan bila tak ada peranan, kita mula persoalkan nilai diri. Soalan paling susah bukan kenapa berhenti. Soalan paling susah ialah sekarang buat apa? Sebab masa tu kita sedar jawapan kita belum kemas. Dan dunia suka jawapan yang kemas. Kadang-kadang kita senyum dalam hati, kita sendiri tak pasti. Hari-hari berlalu tanpa struktur, makan, tidur, scroll phone. Dan bila terlalu banyak masa untuk berfikir, kita mula overthink. Benda kecil jadi besar, benda biasa jadi beban. Ini bukan malas. Ini keletihan yang orang tak nampak. Kita bukan media sosial, nampak orang lain bergerak. Ada yang naik jawatan, ada yang kahwin, tapi Alhamdulillah dah pun berkahwin. Ada yang hidup tak nampak stabil. Kita tutup phone dan rasa macam hidup kita tertinggal. Padahal media sosial tunjuk hasil, bukan proses. Aku pernah rasa diri ni tak berguna. Bukan sebab aku tak buat apa-apa, tapi sebab apa yang aku buat boleh jadi apa-apa. Dan bila hasil tak nampak, kita mula kaitkan usaha dengan nilai diri. Itu yang bahaya. Ada benda yang kita simpan seorang-seorang. Tak semua orang boleh faham. Kadang-kadang kita senyap bukan sebab kuat, tapi sebab penat untuk jelaskan. Dan dalam diam itu, kita cuma berharap satu benda. Janganlah aku berhenti terus. Aku tak ada jawapan kemas untuk hidup aku sekarang. Aku tak tahu bila semua ini akan jadi stabil. Tapi satu benda aku pasti, aku belum menyerah. Dan mungkin itu sahaja yang aku mampu buat hari ini. Part seterusnya, aku nak cerita kenapa aku masih teruskan walaupun tak nampak hasil. Video ini sebahagian daripada siri aku